Lampu depan beza aku ni dah nak masuk 2 tahun aku pakai. Lama-lama dia akan jadi kusam and confirm aku berani jamin akan jadi kuning macam ni. So aku bawa terus kereta aku pergi dekat Top Mat Cuci Lampu bertempat di Shah Alam. First aku sampai dekat kedai dia, diorang punya staff ni memang laju weh. Dan ini adalah first step diorang akan buat. Yang ini diorang akan masking dulu dekat bahagian lampu. Sebab asalnya lampu aku ni albino, tapi sekarang lama-lama dia punya vibe albino tu macam dah tak sampai. So kalau korang ada masalah lampu kusam, lampu dah buruk, korang datang je dekat Top Mat ni, confirm settle masalah korang. Lain daripada headlamp, lampu belakang pun Top Mat ni boleh buat coating. Dan untuk pilihan coating lampu ni sebenarnya ada banyak pilihan. Korang nak gelap ke, korang nak sederhana gelap ke, ataupun korang nak clear cantik macam albino pun boleh. Dan contoh yang macam aku buat sekarang ni, aku decide untuk buat coating yang clear punya. And nasihat aku dekat sini, korang yang beli lampu aftermarket tu, tak kisah albino ke smoke ke, better lepas beli tu korang datang dekat Top Mat ni, buat je coating terus. Sini korang boleh nampak belah kanan tu dah coating, belah kiri tu tengah buat coating. Nampak tak perbezaan dia? Dan inilah hasil dia lepas aku buat coating dekat Top Mat. Korang nampak finishing dia memang betul-betul kemas weh. Daripada lampu yang kusam kuning terus nampak lampu macam lampu yang baru. So kalau korang nak restore lampu korang, atau korang ada plan nak cantikkan lampu korang awal-awal, korang datang je dekat Top Mat Cuci Lampu Kereta bertempat di Shah Alam.